Hello, hello, hello. Welcome back to Sembang Wayang. Kita bersama tetamu kita tanpa membuang masa. Kita perkenalkan Hakim. Hakim apa? Yes. Hakim Zones. Apa? Hakim channel, Hakim Hakim ML channel. semua boleh. Banyak Dia tak banyak ada lagi. banyak muka lah. Okay. Ya. Kita tak nak sembang pasal Marvel hari ni. Sebab Marvel pun tengah sendu, tak ada apa-apa update lagi. So, kenapa aku bawa Hakim hari ni? Kita nak sembang tentang topik local film. Boleh? Aku rasa ada satu komen yang dekat channel kita orang, satu video dia cakap, sembanglah tentang Astro Cinematic Universe. So hari ni aku ajak Hakim untuk kita sembang tentang Astro Cinematic Universe. Okay, sebelum tu kenapa aku? Kenapa kau? Sebab kau memang dengan Astro kau memang kau kalau kira macam ML dengan Astro ni musuh, kau ni tali barut. Mat bergagu. Tak apa, Mat okey. Dia pun dalam masa yang sama okey. At least aku dapat konten daripada Astro. Okey. Sekarang ni Astro Cinematic Universe kita tahu daripada teaser ataupun aku tak tahu nak cakap apa, teaser ke trailer ke, sebab dia bukanlah filem pun kan. Bukan, dia bukan. Dia macam Dia macam snippet ataupun klip je lah kan. Tapi klip. bukan upcoming project punya filem kan. Sebab Tak aku rasa bukan. dia memang project yang dibuat khas untuk tease project Astro Cinematic Universe saja. Astro Show. Yes, Cinematic Universe saja. Dia macam apa yang aku tahu lah ni apa yang mereka beritahu kat aku, iaitu video yang kita tengok yang diorang dah tayang tu, itu bukanlah teaser ataupun trailer ataupun any future project yang akan keluar, tak. Itu adalah cara-cara bagaimana kalau seterusnya untuk filem Astro Show, bawah Astro Show tu sendiri akan collide antara satu sama lain. Dia maksudnya kalau potential collaboration between tiga franchise yang besar ni. Yes. Tapi indirectly dia bukanlah continuation daripada filem ataupun projek yang sebelum ni. Ke memang dia dah tunjukkan continuation dah? Itu tak pasti adalah continuation ke tak, sebab dorang aku ada tanya juga soalan yang macam tu, tapi dorang tak bagi jawapan. But from the trailer yang kita nampak, Kaha dia ada flashback filem Kaha kan. Lepas tu Kluang Man dia ada upgraded punya boomerang. Dan Kai Sani pula adalah the older version selepas Police Evo yang ketiga. So aku tak pasti ataupun tak tahu yang ni adalah direct sequel, cuma cara dorang buat tu ataupun like aku boleh kata this is type of Doomsday punya style. Doomsday terus. Kau tak nak Infinity Saga dulu? Belum, tak. Terus Doomsday tu. kita masuk Doomsday. Tapi menarik lah aku rasa bila kita Astro Show memperkenalkan projek Astro Cinematic Universe. Waktu presentation tu ramai dapat tentangan. Betul. Kluang Man tak keluar lagi, dah sibuk-sibuk buat presentation, nak buat Kluang Man Universe lah dan sebagainya. Betul. Macam mana kalau Kluang Man flop? Dan sebahagian besar berpendapat Kluang Man flop. Kluang Man flop. Kita tak boleh nafikan benda tu kan. Betul. Aku happy dan aku suka Kluang Man personally, tapi aku tak boleh nafikan ada banyak kritikan, ada banyak orang yang rasa Kluang Man ni tak best. In fact pada aku, bila aku sembang dengan Anwari before ni pun, dia tak menafikan kutipan tak memberangsangkan sangat. Betul. Dan kita kena bersetuju lah pada benda tu. Tapi dalam masa yang sama, Astro Show tak meletakkan noktah. Projek tu masih diteruskan. Betul. Kan? Kalau kita nampak projek masih diteruskan, masih ada lagi. In fact sekarang ni adalah Astro Show Cinematic Universe. Yes. Yang dia gabungkan dua franchise yang lain. High Council dan Police Evo. Satu Police Evo ni antara franchise yang paling lama lah pada aku. Yes. Second adalah High Council. Dan third adalah Kluang Man, yang hanya ada satu filem saja. Okay. Kemudian kan Astro Show ada buat casting ataupun audition watak Wan Daud. Mamat tu. Lepas tu tiba-tiba dia bina satu karakter Wan Daud ni, ada channel dia, ada dia punya account dia yang separate dengan Astro Show. Lepas tu dia buat konten pula. Inilah yang aku nak bincangkan dengan konten kau teori ni. Konten teori kan? Dan aku rasa menarik lah juga kenapa dia menghidupkan, sebab aku ingat lagi ada satu story yang dia kata Astro Show kata
watak One Down ni adalah watak yang akan menjadi titik tengah di antara ketiga-tiga franchise. Dia macam Nick Fury lah. Betul. Nick Fury lah. Individu yang akan menggabungkan ke semua franchise yang berbeza-beza. Betul. So kalau kita tengok One Down, dia macam adalah seorang watak yang bercerita tentang konspirasi. Betul. Tak silap aku, dia dah berapa siri video lah. Aku rasa dalam 3 ke 4 kot. Ada 3 kot, 3 episod. First episode dia cerita tentang macam mana ada 3 watak yang tiba-tiba dikumpulkan dalam waktu yang sama. Betul, dia ada yang CCTV dia tunjuk tu kan. Kemudian tiba-tiba dia tunjuk 3 segi. Satu, aku ingat dia kata pemerintah. Satu lagi penguat kuasa. Satu lagi adalah rakyat. Penguat kuasa adalah tak silap aku, penguat kuasa adalah Polis Evo. Pemerintah adalah KH yang mewakili pemimpin High Council. Dan rakyat adalah mewakili Keluang Men. So dia kaitkan 3 segi tu. Betul. Oh, ni teori lah. Dia nak macam nak mencipta teori konspirasi. Kemudian ada second dan third episode. Dia cerita second, aku rasa dekat TikTok lebih banyak kot. Dia upload satu gambar. Kenapa kubur atuk aku dah hilang? Mayat atuk aku dah hilang. Kubur dia dekat kubur orang gali, mayat dah tak ada. Betul. Lepas tu dia jumpa satu gambar. Aku baru jumpa gambar ni. Atuk aku join group apa ni? Macam ajaran sesat lah, apalah. Benda tahan ni kan. Bukan. Lepas tu sebab macam ada gambar, satu gambar yang belakang tu ada satu logo yang macam satu kumpulan lah. Satu cult. Satu cult. Then dia cakap okay, dia nak kupas benda ni akan datang. Kemudian dia ceritakan banyak lah. Dia buat teori konspirasi tentang okay, korang tahu tak sebelum Melaka sebenarnya ada satu sejarah tamadun Melayu iaitu Kedah Tua. Lepas tu Kedah Tua ni kat Baling ada sejarah dia. Dekat Baling kita tahu. Aku rasa sebelum ni aku pernah bincangkan juga upcoming film Astro dalam franchise Keluang Men Universe ialah filem Baling. Betul. Dalam interview aku dengan Anwari yang sebelum ni, aku tanya Anwari, apa boleh bagi hint sikit tak tentang Baling? Dia mention Baling ni berkenaan dengan sejarah. Betul. Bila Google, sejarah Baling adalah tentang Raja Bersiong. Yes. Salah satu sebab kenapa dinamakan Baling adalah Raja Bersiong juga. Betul. Dan boleh jadi Raja Bersiong adalah asas kepada jalan cerita di dalam filem Baling nanti. Aku tak tahu tajuk filem tu memang Baling ke ataupun dia tukar tema je di Baling kan. Tapi kalau tengok video-video Wan Daud, dia ada mention tentang Baling juga, sejarah Baling. Betul. Dan aku rasa ada kaitan, dia akan kaitkan juga dengan filem Baling yang akan keluar tak lama lagi nanti. Dan dia mention juga yang atuk dia ni adalah High Council. So dia macam okay, dia berkait. Aku rasa dia kaitkan High Council. Lepas tu kalau kita ingat semula dalam filem Keluang Men kan ada 3 segi tu yang kumpulan Roshamno tu. Okey, yang dia jadi penyelamat tu kan, yang dia jadi apa ni, pengganas tu kan. Kan 3 segi Keluang Men yang buat garis tengah-tengah tu. Betul. So aku punya teori lah. Sebenarnya kumpulan 3 segi tu kalau kau ingat balik dalam filem Keluang Men, langsung tak diceritakan tentang history kumpulan tu. Yes. Dia hanya ceritakan tentang kumpulan tu adalah kumpulan yang berkuasa dan dia nak cuba untuk nak rampas kuasa kumpulan tu. Betul. Dia dah establish dekat dunia Keluang Men tu. Okey dah tu. Padahal kalau kita tengok yang kartun animasi tu tak ada apa-apa pun. Tak ada. Lambang tu pun memang dah ada dekat kartun punya ni kan. Dia tak ada makna. Betul. So sekarang ni dia tak ada reference daripada komik lah pada aku. Reference dia dah melangkaui komik punya reference. Dan mungkin aku tak tahu lah macam mana Astro dah ambil IP Keluang Men ke. Oh itu tak pasti. Macam mana sebab sekarang ni dah seolah-olah Keluang Men ni dah tak macam dalam komik. Memang berbeza sangat-sangat. Kan bila dia kembangkan story macam tu, kalau kita tengok filem Keluang Men pun storyline dia, backstory dia tak sama langsung dengan komik. Berbeza sedikit lah. Sikit Contohnya macam yang dia daripada kumpulan dengan Roshamno tu, dalam komik tak ada pun benda tu. Oh iyalah, dia memang gila kan. Dia dengan Syamsi tu hanyalah dia Syamsi dengan cikgu dia tu hanya rakan seguru je, belajar silat sama-sama. Tapi dalam filem berbeza sangat. Diorang ni adalah anak yatim yang
cikgu dia ni ambil. Oh ya, betul. Lepas tu buat kerja haram. Lepas tu diorang buat kerja sama-sama. Dalam tak silap aku, Syamsi dalam animation dia gaduh dengan Borhan sebab gaduh awik kan. Rebut awik ke apa benda tak? Aku lupa. Aku tak Tapi ingat. simple lah. Story dia simple sangat lah. Betul. Nak dibandingkan dengan filem, dia punya story macam ada abang adik lah apa ni. Konflik apa semua tu kan. Macam keluarga. So konflik dia lebih berbeza sedikit lah nak dibandingkan animation. Betul. Apa pendapat kau bila Astro nak cuba buat macam Wan Daud ni, karakter Wan Daud ni, lepas tu dia mulakan ada teori-teori, kau happy ataupun kau rasa macam benda ni complicated? Bagi aku, sebab sekarang ni macam yang kau kata Wan Daud adalah ataupun yang aku cakap iaitu Wan Daud sebagai Nick Fury kan. It's a great thing lah. Sebab Wan Daud adalah the original character yang dibuat oleh Astro Shaw, yang pada awalnya tak ada kena-mena dengan Police Evo, tak ada kena-mena dengan Kluangman, tak ada kena-mena dengan Kaha. Kita tak tahu dari mana dia datang, dari mana dia dilahirkan. Tapi bila dia duk cakap pasal aku pernah join High Council. Lepas tu dia ada kenal atuk dia pula bila dah join High Council, dia masuk ke dalam satu cult yang ada 3 segi sama macam Kluangman. Lepas tu Police Evo pula dia ada kena-mena dengan penganas tu apa semua. So bagi aku it's a nice thing yang mana kemungkinan Wan Daud akan muncul di setiap filem ni. Kira macam kita akan nampak dia sekejap macam tu je lah. Macam contoh tengah berjalan ni ibu semua, tiba-tiba kita nampak dekat belakang tu pun it's not a post credit. Tapi nampak kat belakang rupanya Wan Daud tengah memerhati daripada jauh apa semua. Eventually kemungkinan kita boleh nak kata Wan Daud is the villain. Wan Daud adalah orang jahatnya. Dia nak kumpulkan all this franchise yang mana satu hari nanti aku boleh gegarkan semua. Cuma cara dorang, sebab sekarang ni kalau kita balik kepada tajuk kalau kita balik kepada Marvel lah kan. Marvel setiap filem dorang tu dan setiap pelakon tak ada pergi ke cerita yang lain. Mungkin ada macam yang kalau kita tengok dalam Captain Marvel ada si perempuan ni. Tapi Monica Rambeau. Siapa yang Nick Fury? Monica Rambeau. No. Captain Marvel yang jadi Marvel juga. Dia warna biru. Tapi lala dia yang jadi Mak Monica Rambeau lah. Bukan Monica Rambeau. Warna biru. Dia warna biru. Tapi dia yang jadi dalam Eternal, pelakon utama. Dia adalah perempuan yang sama, perempuan Cina tu. So Chloe apa tak, aku lupa nama dia. Chloe, betul. Chloe Zhao ke apa benda dah. Tapi dalam Marvel kita boleh pandang tepi lah kan. Kita boleh macam mungkin dia adalah satu karakter yang dibuang. Tapi kalau macam Astro ni kita dah terbit, kita dah ada satu filem di mana Syafiqal ada dekat Sheriff. Lepas tu Syafiqal ada dekat Takluk, dan Takluk sekarang ada Astro Shaw, bawah Astro Shaw. Lepas tu Syafiqal pun ada dekat Police Evo. So tu yang, dan ketiga karakter ni tak mati kecuali Sheriff lah. Cuma Sheriff tu dia punya karakter sangat-sangat kuat, orang ingat. So kalau Police Evo dia masuk ke dalam Sheriff, kita akan jadi macam pelik tau. Dia macam orang boleh kata doppelganger, talam dua muka, muka serupa ke apa kan. Cuma how the connections yang Astro Show nak bawa tu yang dorang kena hati-hati. Tapi untuk Sheriff aku rasa dia takkan jadi masuk dalam universe ni sebab Astro bukannya memegang IP Sheriff kan. Aku rasa dia distribute je. Aku tak pasti kalau orang Astro ada dalam ni boleh betulkan lah. Aku rasa Sheriff Astro distribute sebab produced by Scope Production. Aku rasa. Dan IP dipegang oleh Scope Production. Aku rasa. Betul juga. Mungkin betul apa yang cakap. So sebab kalau kita betul. tengok presentation daripada Astro Show, diorang hanya bentangkan projek yang betul-betul IP dipegang oleh Astro Show, which is Police Evo, High Council dengan Kluangman.
ketiga-tiga ni. Betul, sorry silap. So Oh. tapi Diorang kan kalau ada sebelum Astro Show Cinematic Universe kan awal-awal tahun lepas ke apa ke, kan diorang ada buat macam satu trailer kan. Semua karakter yang ada. One Sentif, okay. Syafiqal. Dan betul. termasuk dalam Astro Show Cinematic Universe. Yang tu lah, kalau kita buang Sheriff ke tepi, itu skopnya, okay, kita ambil One Sentif. Macam mana? Tak tahu. Faham. Maksudnya, adakah projek series yang kecil-kecil, contoh macam One Sentif, juga termasuk dalam Astro Show Cinematic Universe? Based on apa yang kalau kita tengok trailer yang diorang dah tunjukkan pada awalnya, sebab kali ni kita tak ada confirmation lagi cuma yang 3 tu. Tapi kalau pada awalnya kita dah ada One Sentif, kita ada Project High Council, Project NKSPM, Project Exit, Hantu Kat Limah. So okay, faham. Aku faham konteks kau. Cuma pada aku itu adalah projek di bawah Astro Show Universe. Astro Show, tapi dia bukan dalam Astro Show Cinematic Universe. Cinematic Universe. Ya. Dia memang letak kat situ dengan Astro Show Cinematic Universe. The same thing. Adakah watak semua tu akan bergabung dalam satu filem? Itu tak tahu. Itu wallahualam, tu tak tahu. Sebab contoh bila kau cakap macam tu Syafiqal kan, sebenarnya Dayan Trisha sendiri dah ada karakter yang dia ada 2 karakter. Betul? Kalau kau tengok Anchor SPM, dia ada karakter dalam Anchor SPM. Tapi dalam masa yang sama High Council pun dia ada. Betul. Dia bercinta dengan Naim ataupun dia Makcik Kantin. siapa tu? Makcik Kantin. Anak Makcik Kantin kan. So betul. dia ada 2 karakter, dah ada 2 karakter dalam series yang berbeza, dalam franchise yang berbeza. Tak lah ni. Bapak si Kaha. Polis Evo lah. Betul juga. Rafael, masuk Rafael. Dia lah. Macam mana tu? Rafael masuk Rafael. Lah panggil lah nak Kaha masuk Kaha. Tahu-tahu dia ada dekat High Council, dah jadi kepala dah. Betul juga cakap kau. Logik juga, aku pun terfikir. Sebab kalau diorang nak connect macam itu saja, it doesn't make any sense tau. Sebab dia jalan cerita dia, melainkan setiap filem tu adalah multiverse diorang sendiri. Dah start multiverse nampak pula. dah. Sebab aku rasa Astro dia akan buat macam tu. Cuma mungkin kalau diorang nak sambungkan selepas ini, apa yang aku nampak diorang boleh nitpickkan apa yang jadi sebelum ni. Macam tiba-tiba contoh Kaha dia jumpa dengan Kai Sani apa semua, tengah borak apa semua. Lepas tu dia nampak bapak Kaha. Macam macam aku kenal. Tapi Kai cakap, bukan. Dia tu dah tak ada apa semua. Bukan dia mungkin dia boleh nitpick benda yang ni. Tapi kalau nak kata benda ni karakter ni tak wujud, tak boleh sebab dah ada. Betul aku faham. Itu yang ada logiknya jugalah, betul lah. Itu aku rasa Astro dah tak boleh bermain dengan pelakon yang sama je dalam pool yang sama, sebab dia nak mengembangkan universe, so dia kena ramaikan juga talent-talent yang berbeza. Dan aku rasa talent pool dekat Malaysia pun quite besar. Ramai je artis-artis yang mungkin nama-nama baru yang boleh mencipta nama. Betul. So aku rasa in term of talent pool kita tak ada masalah pun. Betul. Cuma kita kena tengok macam mana perkembangan dia, sebab sekarang ni aku quite interested juga dengan apa yang Astro Show cuba buat dengan watak One Dog ni. Aku rasa menarik sebab dia cuba kembangkan, kadang-kadang dia kongsikan tentang sejarah. Lepas tu dia kaitkan dengan apa yang dia nak bawa dalam filem ataupun franchise tu. Sebab aku rasa benda tu adalah benda yang sangat menarik. Kalau kita tengok MCU contohnya misalnya, watak Captain America adalah watak yang dicipta hasil peperangan. Disebabkan peperangan World War One kan? World War 1 ke 2 Aku rasa 2 Nazi kan? Nazi dengan US 2. So menarik benda tu, pada aku menarik. Dan Astro cuba buat benda tu dengan, aku rasa lebih nampak pada mungkin upcoming franchise Baling ni. Sebab Baling ni kata Anwari memang dia nak merujuk kepada satu peristiwa sejarah. Kalau dia boleh kaitkan dengan watak Raja Bersiung, aku rasa sangat menarik lah. Betul. Sangat menarik. Okay lah, ni kita cerita sedikit berbeza dengan
bukan tentang filem. Tapi Raja Okay. Bersiung secara sejarahnya dia bukan satu mitos. Dia betul. Raja Bersiung Dalam sejarah adalah betul. katanya dia punya istana ada kan dekat sana Sebab kan. aku ada interview dengan seorang arkeologis Aha. dia cerita dalam kepercayaan, aku tak ingat Hindu ke Buddha, aku lupa. Dia memang ada satu kepercayaan yang ke kiri sikit. Macam mazhab yang ke kiri sikit yang memang memakan darah orang. Dan bila dilihat timing masa tu adalah timing yang hampir sama dengan Raja Bersiung memerintah. Cuma dia bukanlah vampire yang macam Dia bukan. kita. Maksudnya kepercayaan ketika itu adalah kepercayaan yang memang makan darah. So membenarkan kepercayaan dan sejarah tentang Raja Bersiung itu bukan sekadar mitos, tetapi memang betul-betul wujud. Kalaulah Astro Show pick benda ni dan dia nampak benda ni sebagai storyline, aku rasa memang power. Di sebalik dia memperkenalkan cerita dan filem untuk kita berhibur, dia juga memperkenalkan sejarah kepada anak-anak ataupun budak untuk faham dan mengetahui sejarah dengan lebih mendalam. Which is pada aku itu kalau dia boleh buat lah. Kalau boleh buat lah. Dan aku rasa mengenali Anwari, sebab Anwari yang tulis skrip aku rasa kan, and the gang, aku rasa Anwari adalah orang yang dia boleh kata dia nerd terhadap benda-benda macam tu. Betul. So aku rasa dia akan buat. Dan aku rasa Anwari pun dia budak ni kot, budak SAS kot. Betul. Tiba-tiba budak SAS kan. Dia budak SAS kot, takkan tak dia boleh buat. Dia boleh. Betul. So aku quite exciting juga dengan Baling apa kan? yang terjadi Baling ni. Tapi kau cakap tadi, boleh kongsi yang pasal Kudrat tau. Kudrat yang mana? Yang kau tanya Astro tu. Ni okay, yang ni aku boleh kongsi. Cuma yang ni apa yang aku dengar hari tu masa premier akad yang hilang. Aku ada tanya kepada orang-orang besar Astro Show. So mula-mula sebab macam kalau korang tahu sekarang ni diorang tengah forward dengan cerita Kudrat 1968 something like that. 1960 lebih lah macam tu kan. Lepas tu bila aku tanyalah, ni series ni nak pergi ke mana? Diorang cakap bukan ni bukan series, ni filem. Aku macam filem? So bila aku fikir macam so diorang nak buat filem dan series hanyalah projek High Council. Siapakah pelakonnya, apa semua kita tak tahu. Dah rasanya diorang hari tu ada buat casting kan? Ada buat casting. Ada buat casting kan? Betul. Tapi itulah dia dah mungkin awalnya diorang nak buat series tapi tukar kepada filem. Kita tak tahu kenapa. So betul. aku rasa dah tak betul lah. Itulah mention yang kau nak mention tentang news yang sepatutnya High Council lah. Kudrat 1963 aku rasa. 68 63. Tak ingatlah. Kudrat yang patutnya jadi series akan menjadi filem. Betul. Itu satu news yang sangat menarik lah. Betul. Tapi aku rasa reason kenapa Astro buat macam tu sebab bajet kot. Bajet tu sepatutnya dah jadi bajet filem, bukan bajet series lah. Sebab dia nak set up filem yang klasik sebab tahun 60-an. Betul. Bajet besar. Betul juga. Dia nak buatkan look 60-an. Kalau tak, dia nampak pelik lah kan. Sebab pada aku kalau dia buat series kita tahu dia tak dapat bajet yang banyak. Bukanlah bajet yang banyak sangat. Aku rasa dia bajet tu memerlukan untuk dia buat filem. Betul juga. Aku rasa lah pendapat aku sendiri. Aku tak tahu macam mana sebenarnya justification Astro Show kenapa dia buat filem instead of series. Tapi daripada interview dengan Anwari mention memang Keluang Man akan keluar dalam series. Yes. Keluang Man itu bukan Keluang Man 2. Dia adalah Keluang Man yang series tu, dia adalah sambungan kepada Keluang Man filem tu, tapi dia lead up kepada Keluang Man kedua. Dan balik dia kira macam ni lah, yang Captain Iron Man series, Iron Man 2. Tapi antara tengah dia tu macam boboiboy lah. Boboiboy season 1. Yes. Ni tapi dia start dengan filem, lepas tu season 1 series, lepas tu filem balik. Macam tu lah. Bagi aku, bagi hang okey lah dia orang buat series. Aku rasa series teruskan dengan filem.
Sebab ramai komplain kenapa filem Keluang Man tu flop adalah diorang tak perkenalkan Keluang Man itu siapa kepada budak-budak. Okay. Kalau series, problemnya adalah berapa ramai orang yang subscribe Astro, yang sanggup subscribe Astro untuk menonton series tu. Itu soalan yang penting untuk dijawab. Kalau Netflix, okay, orang akan ramai subscribe Netflix. Okay, to be fair, orang tengok High Council dengan One Sentif pun hanya ketika Dia keluarkan series Netflix. tu keluar dekat Netflix. Betul. So Betul. katakan bila Astro nak keluarkan dekat Netflix untuk sebelum keluar dekat wayang. So aku rasa, aku tak tahu lah, benda ni debatable lah. Betul. Aku nampak betul. view bila sembang dengan Anwari, dia punya POV, dia kata sebab High Council berjaya sebagai series. Yes. Tapi bila pergi ke filem Kaha, dia tak pergi sangat. So dia dapat direction. So bila dia kata daripada apa yang dia buat dekat High Council, itu yang menyebabkan dia rasa Keluang Man adalah lebih sesuai kepada series. Sebab dia cakap dia kan suka benda-benda yang detail, benda-benda yang macam kau kena ambil masa lama. So bila buat filem, dia kata orang Malaysia ni masih tak appreciate benda tu lagi. Tapi pada aku, okay, benda tu perlu diteruskan, benda yang detail ni. Tapi dalam masa yang sama, dia kena make sure filem tu boleh dilayan first layer juga. Contoh paling mudah adalah filem Hantu Kat Lima. Okay. Hantu Kat Lima, dia ada first layer yang kau enjoy je kau layan. Betul. Untuk budak-budak pun boleh layan dan gelak. Betul. Tapi dia ada second layer yang kalau kau kupas satu-satu, dialog dia sangat berkesan. Dialog dia sangat cynical. Dialog dia ada reference tentang sesuatu hal-hal tertentu. Betul. Dia tak ada first. Kalau kau tak ada first layer, kau pergi terus second layer, so untuk mass audience dia tak boleh pergi. Betul. So pada aku, Keluang Man dia kena buat macam tu. Dia kena ada first layer yang semua orang boleh enjoy. Betul-betul lawak kan. Pada aku, first layer yang betul-betul best untuk orang enjoy adalah action sequence. Yes. Kena cantik. The only things yang dia kena make it work adalah action sequence yang berjaya, sebab Keluang Man dapat kritikan dia betul-betul menunggang 90-an punya isu. Nostalgia. Kan? Anwari mention tentang sebenarnya apa yang dibawa, apa yang kita nampak pada zaman 90-an itu adalah loop yang Borhan lalu, sebab dia ada masalah mental. Sebab tu kita nampak benda-benda itu, sebab POV yang kita nampak adalah POV Borhan. Betul. Tapi orang gila. Betul masalahnya bila interview dengan Anwari, baru Anwari kita boleh dapat catch up benda tu. Untuk orang tak dapat. Untuk casual fans, macam mana dia nak tengok dan nak faham benda tu? Betul tak? So pada aku, benda tu tak boleh datang dengan dia tak boleh datang, dia kena ada something yang first layer mass audience dengan casual audience boleh faham. Benda tu penting lah. Penting tak? Dan aku tak rasa dia boleh write isu 90-an lagi dah. Tak boleh. Dia boleh buat filem pertama sebab diorang dah ada blueprint dah. Okay, kau buat 90s. Tak jadi. Dan boleh dikatakan teruk lah kan, dia punya kutipan. So bila dah jadi macam tu, jangan write lagi. Betul. Lagi jahanam. Pada pendapat kawan, okay, apa yang Astro Show kena buat? Contoh kan, okay, sekarang ni diorang ada satu strategi yang jangka panjang kan. Okay. Misalnya dia nak buat projek bertiga kan. 3 franchise digabungkan. Kemudian upcoming filem contohnya adalah Kudrat. Upcoming filem juga adalah tentang filem baling. Aku rasa kalau kita cakap tentang, sebelum ni aku pernah bincang tentang marketing budget untuk setiap filem kena tinggi juga ah. Maksudnya setiap filem ataupun setiap production kena allocate budget yang besar untuk marketing. Dan kita nampak kebanyakan filem lokal ni dia mengalami masalah kat bentuk budget. Tapi dekat Keluang Man dia overspend. Yes. Sampai orang annoyed dan orang macam dia menyampah. Dia bukan overspend dekat filem tu tau. Dia overspend dekat marketing dan produk tu. Yes. Gila-gila aku cakap dengan kau. Dia aku walaupun aku tunggu cerita Keluang Man tu. Cuma from the marketing yang diorang buat tu pun, sorry to say Astro Show, tapi korang pun tahu aku punya jujur macam mana. Aku agak annoyed sebab okay, kau dah buat makanan.
Lepas tu kau dah buat minuman. Okay. Lepas tu adalah komik apa semua dan baju. Tiba-tiba hang dah buat kasut. Lepas tu hang buat apa benda tu lagi dengan run Keluarman apa benda Merch semua. lah. Merch dia macam it's too much dengan burger lagi. Macam banyak ni. Kalau tak go rugi. Time tu. Aku rasa lah, okay, in term of kalau argument dia adalah ramai orang budak-budak masih tak kenal Keluarman. Betul. Caranya bukan menayangkan series Keluarman sebab dia perlukan bajet yang besar untuk buat series yang baru. Cara dia adalah buat animation Keluarman. Yang tak ada langsung kaitan dengan series. Macam mana Marvel buat Spider-Man, Neighborhood Spider-Man, okay, yang ada different universe dengan MCU universe. So aku rasa benda tu kena practice yang sesuai. Contohnya kalau pergi animation Keluarman yang lebih santai, yang animation lebih cantik, tapi storyline memang ringan untuk budak-budak tengok, layan. Kuasa baik. Betul. Betul. Sebab animasi kita sekarang tengah naik. Betul. Budak-budak akan sentiasa tengok. Sebab aku rasa kartun. Animation adalah the only way untuk mendekatkan franchise tu dengan budak-budak. Yes. Sebab kita kenapa 90-an lekat dengan Keluarman sebab dia animation. Setuju. Zaman kita membesar dengan animation Keluarman. Betul. Zaman sekarang aku rasa Keluarman dah tak ada dah. Animation tu nak tengok dekat TV. YouTube pun satu episod je. Aku rasa ada dekat Astro Gempak je boleh tengok. Aku ada jumpa lah Astro Gempak punya channel. Ada full episode. Tapi itu zaman 90-an punya animation kot. Sekarang ni animation kita lebih canggih. Why not kalau Astro Show spend on animation dan remake semula, mungkin story tu diubah sedikit mengikut kesesuaian apa yang dia nak narrate. Tapi yang tak perlu, tapi dalam masa yang sama punya story tu tak perlu nak ada kaitan pun dengan Keluarman punya franchise yang besar. Just an introduction yang okay, budak-budak inilah Keluarman. Betul. Sebab kalau kita tengok MCU atau Marvel, dia masih keluarkan animation X-Men, Spider-Man. Betul. Komik masih ada. Tapi kenapa ada filem dan story dia tak bersambung? Betul. Sebab sebahagiannya adalah target audience yang berbeza-beza. So aku rasa instead of menayangkan series Keluarman yang mungkin bajet lebih besar, why not buat animation? Aku tak tahulah animation mungkin bajetnya. Aku rasa animation tak perlu 3D macam tak perlulah sampai macam Boy yang detail. Sebab ni TV kan. Mungkin bajet dia lebih kecil, animation yang macam kita nampak dulu tapi lebih smooth pun dah cukup baik lah. Kau ada tengok tak yang macam Astro punya projek baru-baru ni kartun ni, macam Rick and Morty punya style? Tak tengok. Yang tu aku pun tak tengok, tapi aku nampak trailer dia, aku mula ingatkan luar negara. Lepas tu bila aku tengok trailer dia macam yang ni Astro punya. Tapi style dia memang, kalau korang pernah tengok Rick and Morty punya cerita, dia macam tu. So I think it's a good style yang Astro Shaw boleh gunakan untuk buat Keluarman sebab dia is not 3D punya kuat rendering sampai nampak line rambut semua tak payah. Dia very, mungkin aku boleh kata 2.5D 2D. It's not even 2D lah, it's 2.5D. Tapi cantik quality dia. Dan boleh lah aku rasa aku setuju dengan kau. Keluarman at least keluarkan, korang tak nak banyak pun satu season je. Lepas tu dah tak payah dah. Perkenalkan kepada budak-budak generasi sekarang ni siapakah Keluarman. Betul. Sebab kalau boleh je korang teruskan dengan Astro Keluarman punya TV series. Tapi siapa yang nak tengok? Siapa je yang nak tengok? Itu je. Sebab orang yang dah layan Keluarman mungkin akan tengok. Tapi orang yang layan Keluarman tapi tak suka, tak akan tengok. Betul. Orang yang tak pernah tengok Keluarman tak akan tengok. Orang yang tak tahu pun pasal Keluarman takkan tengok. Dan sebenarnya aku baca dekat threads dengan Twitter lah, argument dan kritikan terhadap Keluarman. Somehow kebanyakan yang mengkritik bukan tak suka filem Keluarman. Betul? Dia tak suka franchise Keluarman tu sendiri. Maksudnya dia bukan tak suka filem Keluarman. Dia tak suka Keluarman tu sendiri. Kenapa? Satu, argumentnya adalah Keluarman adalah watak yang lebih kurang macam ciplak daripada Batman.
apa ni, Tiong Man adalah adaptasi daripada Robin. Badut adalah adaptasi daripada Joker. So kebanyakan watak-watak dalam Keluang Man adalah diambil daripada Batman, yang kita tak boleh nafikan itu betul. Pertama. Kedua, dia mengkritik tentang seolah-olah tak ada idea baru. Kenapa nak ambil idea Keluang Man yang memang kita tahu dia dah ambil adaptasi dan satira pun kepada Keluang Man, dan kemudian dalam filem tersebut diulang-ulang balik. Aku bukan Batman lah, ini bukan cerita Batman lah. Sampai orang annoyed benda tu. Dan dalam poster pun banyak kali mention. Betul. Sampai kita rasa macam, tak perlu kot. Dia nak menidakkan yang dia bukan Batman. Sampai kan ada awal-awal, itu cerita Batman. Dia pada aku somehow bila dengar argument tu, betul juga. Betul. Betul juga. Kenapa kau macam nak tekankan yang kau bukan Batman? Macam kau terlalu defensif yang kau nak kata kau bukan Batman, tapi dalam masa yang sama kau kena sedar yang kau punya look memang kelihatan seperti Batman. Betul. Tapi kalau yes, itu kita tak boleh nak ni lah. Tapi kalau macam kita macam yang kau kata tadi, ada orang petikai kenapa perlu buat lagi kan? Kenapa perlu buat lagi movie ni berdasarkan series ni? Sebab kalau tak buat, takkan sampai bila orang takkan tahu filem cerita-cerita zaman kanak-kanak. Betul. Dan bila orang dah buat Keluang Man ni, ada pula komen, tolong buat anak-anak sidik live action. Yang tu kau nak pula. Takkan Keluang Man tak boleh kan? Aku rasa tak ada masalah dengan projek Keluang Man pun. Okey je diteruskan. Cuma upcoming ni sebab kita tahu, contoh kalau Marvel ataupun banyak movie-movie di contohlah Bumi Langit Indonesia pun kebanyakannya memang based on komik yang dah ada reference komik diorang bersama. Keluang Man tak ada reference yang diorang ada franchise. Dia hanya ada komik Keluang Man sahaja. Betul. Sekarang ni Astro nak buat satu franchise yang besar yang ada karakter lain, so dia tak ada reference watak-watak lain. Diorang kena buat kopi diorang sendiri. Betul. So aku rasa dia kena mulakan dengan macam apa yang Bobo Boy buat. Bobo Boy sebelum animation keluar, dia akan keluar komik dulu. Betul. So komik ni sebenarnya kan anak buah aku baca tau. Sebab itu aku dapat daripada ada Monster bagilah komik kan, aku bacalah juga. Dan memang anak buah aku memang baca. Dia orang mengumpul dan membaca juga. Maksudnya ada audience lah. Komik ni memang ada audience untuk budak-budak. Mungkin itu peranan Wan Daud. Yes. Dia pengganti komik. Sebab macam kau kata budak-budak dia akan baca komik, boy apa semua ni kan. Tapi zaman sekarang kita tak boleh deny budak-budak layan social media. 70% hidup diorang layan tapi phone. Kau tak rasa konten Wan Daud tu adalah konten yang matang, yang orang sesuai dewasa untuk orang dewasa instead of budak-budak? Mana budak-budak layan konspirasi? Itulah masalahnya. Tapi itu aku tak tahulah. Aku rasa Astro Show kena buat something lah. Kalau contoh target market kita tahu filem animation pula. Filem superhero ni memang kena dekat juga dengan hati budak-budak. Sebabnya logik aku adalah Papa Zola. Zola kenapa banyak kutipan? Pertama adalah mak bapak kena bawa anak pergi tengok movie. Betul. Sebab dia nak tengok untuk anak nak tengok cerita apa. Papa Zola. Tapi dalam masa yang sama Papa Zola juga sesuai untuk orang dewasa tengok. Betul. Dia ada nilai-nilai dia. So aku rasa sepatutnya Keluang Man dia tidaklah sebiji, tapi dia at least hampir seperti itu. Maksudnya ada nilai yang boleh sesuai untuk ditonton budak-budak. Setuju. Bukan sahaja orang dewasa. Setuju. So kalau ada nilai tu, aku rasa dan dengan selling point mungkin memperkenalkan IP Keluang Man lebih kuatkan. Buat animation ke. Aku rasa kalau contoh buat animation, contohan 10 episod 15 minit saja untuk di YouTube. Letak dekat YouTube, aku rasa pergi tau. Kau janganlah buat animation yang beria sangat. Kadang-kadang aku rasa kebanyakannya budak-budak sekarang ni layan je animation yang TikTokers buat. Betul. Kan ada ramai animator yang seorang dia buat. Aku lupalah nama geng-geng animator. Ada beberapa animator yang aku tengok tau. Macam dia tak adalah cantik, tapi okey lah kan. Dan aku rasa itu pun dah cukup. Setuju. Dah cukup. Satu episod 15 minit. Yes, betul. 10 minit cukup lah.
Tak payah nak buat sampai sejam. Tak perlu. Ha. Tak perlu. Dia short lah kan. Short. Shorts punya ni. Macam lawak kampus. Betul. Betul. Yes. Untuk memperkenalkan dan menguatkan itu adalah IP Keluang Man. Kalau argument dia adalah untuk make sure Keluang Man ni orang kenal dan dia boleh dijual. Aku rasa target audience lebih kepada kanak-kanak dan budak-budak dan boleh pergi lah. Sebab kalau pada aku sekarang ni sayang tau. Pada aku Keluang Man adalah filem yang agak berkualiti. Sebab Setuju. dia ada story back yang kuat. Dia ada banyak story-story yang sangat detail yang Anwari letak. Betul. Tapi dalam masa yang sama casual fans dia tak appreciate benda tu. So macam mana nak target? Yelah, kita nak filem yang berkualiti. Tapi dalam masa yang sama kita kena juga akur bahawa casual fans kena sesuai dengan casual fans. Kalau casual fans tak boleh layan, diorang tak nak spend duit untuk filem-filem macam tu sebab diorang akan rasa filem tu sampah. Betul. So Betul. macam mana kan? The social kena buat something yang boleh tackle budak-budak. Susah sebenarnya. Susah. Sebab kau dah buat Keluang Man. Kalau korang belum buat Keluang Man, tak apa. Tak apa. Kita boleh cakap macam ni untuk bagi diorang suggestion. Masalahnya the base Keluang Man tu korang dah ada. Betul. Dan kemudian kau nak gunakan Keluang Man tu sebagai apa orang panggil? Tunjang utama kepada universe yang korang akan bina. Even though filem dan juga siri-siri Keluang Man yang seterusnya belum tentu hit. Dan kalau Keluang Man yang dikenali oleh orang ramai tu pun dah tahu, baling, kataha, apa benda tu semua bye-bye. Sebab pada aku sekarang ni is not about story to best ataupun tak, quality ada ke tak. It's more on marketing punya strategi. Betul. Target market filem tu okey ke tak. Betul. Aku rasa itu lebih penting lah. Sebab kita kena tahu lah, kita kena sedar target budak-budak, target Malaysia ni, orang Malaysia kita ni bukan consume sangat filem-filem tempatan. So bila orang kita tak terlalu consume filem-filem tempatan, kita kena cari cara lah. Sebab kalau kita tengok rata-rata filem yang berkualiti adalah filem yang sesuai untuk mass audience. Mat Kilau, Sheriff, Blood Brothers. Semua ni adalah filem-filem yang macam okay, dah ada benda-benda yang detail. Tapi perasan tak kenapa tiga-tiga filem ni adalah filem scope production? Tak. Apa? Mat Kilau bukan scope. Mat Kilau bukan scope lah. Tapi apa ni, Syamsul. Maksudnya point aku adalah dia hasil daripada anak didik scope production. Betul. Sebab pada aku, teori aku adalah Syafiq dan Syamsul ni dah pegang formula yang sesuai untuk casual audience. Yes. Mungkin sebab Syafiq dia dah try buat filem-filem yang macam mind blowing. Yang mencabar minda, tapi tak go. Dia dah nampak dan dia nampak yang abang dia dari awal lagi dia dah buat filem-filem yang mass audience boleh layan. Betul. Dari rempit pergi ke gangster. Bukan rempit. Dia rempit ke KL Drift kan? KL Drift ke apa Impak Masimo kan dia? Masimo bukan dia. Tu Ahmad Idham. Aku tengok KL Drift, lepas tu pergi ke gangster, lepas tu pergi ke Munafik, lepas tu pergi ke Mat Gilau Sejarah. Dan semuanya walaupun genre yang berlainan, tapi the main core untuk filem diorang action. Fast pace, laju. Betul. Sebab itu apa yang masa Syafiq datang ke MS Studio, itu apa yang aku borak dengan dia lah sekali apa semua. Dan itu apa yang Syafiq Yusof bagi tahu juga. Filem-filem Syafiq Yusof yang sebenar-benarnya kalau dia nak buat, dia nak buat satu filem yang santai, yang tak ada tak ada. Dia nak buat naik turun. Dia ada arc dia sendiri. Tapi based on apa yang Syafiq Yusof nampak ayah dia buat, abang dia buat, dan orang pergi tengok, dia kena pergi itulah. Betul. Pada aku tak salah untuk buat apa yang Astro nak buat, which is dia memvariasikan kualiti filem. Aku pun rasa bosan juga kalau balik-balik filem yang hampir template yang hampir sama, macam contoh Sheriff, Blood Brothers, filem-filem yang macam dia, pada aku filem tu hanya buat aku rasa enjoy, tapi dia tak ada
Dia tak ada benda yang macam ni Imaginor kau seronok. Yes, balik kau fikir lagi. Apa ni Aku suka filem macam tu. Tapi semua. aku tahu juga dalam masa yang sama casual fans mungkin dia tak suka benda tu. Dia tak enjoy filem-filem macam tu kan. Betul. So aku rasa dia kena ambil jalan tengah. Astro Show kena ambil jalan tengah untuk make sure dalam masa yang sama filem ni go for quality yang sesuai Betul. untuk mass audience. Dalam masa yang sama sesuai untuk orang yang nak cari benda-benda yang detail, yang suka benda-benda macam ni. Ini cadangan akulah kepada Astro Show semua kan. Aku cadang, okay, kalau nak buat untuk Keluangman macam tu, bagus, okay. Kau titik beratkan jalan cerita Keluangman tu, kau main dengan dunia si Borhan tu, kau connect dengan Wan Daud punya universe, Wan Daud punya teori apa semua ni. Kau nampak like Borhan ni dia nampak sesuatu, nampak tiba-tiba nampak polis, nampak Sani ke benda ke yang ada kaitan semua ni dengan benda yang dia akan lawan. Dan perlawanan, the fighting apa semua tu, kau ambil filem Kahar. Filem Kahar, hang setuju tak? Filem Kahar adalah antara filem fighting yang gila babi. Betul. Kan? Dia bukan hanya street fight budak-budak sekolah, tapi kita kat situ nampak Muay Thai, kita nampak Jiu-Jitsu, kita nampak Jakido. So Borhan orang dah tahu dia boleh silat, tapi pelawat orang yang lawan dia tu boleh ambil daripada stuntman Kahar. Betul. Dan aku rasa benda yang sangat penting macam contoh tadi mention pasal Wan Daud adalah villain. Aku punya pendapat adalah Wan Daud ni macam kau cakap Nick Fury, tapi dia bukan Nick Fury yang menggabungkan tiga-tiga karakter dalam satu team. Tapi aku lebih suka kalau Wan Daud ni adalah jadi seorang dalam universe Astro Show ni, Astro Show Cinematic Universe ni, ada seorang yang suka menjadi mamat yang macam sembang konspirasi. Dia adalah watak itu. Wan Daud adalah orang yang suka mengaitkan tentang konspirasi punya teori. Faham? Dan konspirasi teori tu akan membongkar banyak isu dan mengaitkan di antara ketiga-tiga franchise ini. Aku tahu, aku teringat apa? Aku teringat game Spider-Man. Okay. Spider-Man yang kat dalam tu, dalam apps tu ada, oh no, it's not Spider-Man, Zootopia. Sorry, filem Zootopia kedua. Ada seorang tu dia buat podcast konspirasi. Dan mungkin ketiga-tiga filem tu macam Kahar semua, dia buka podcast ataupun video kat ni, dia keluar Wan Daud. Dia cerita pasal Keluangman. Tu yang filem Keluangman dia cerita pasal High Council. Yes, betul. High Council dia cerita pasal Polis Ibu. Macam style tu. Aku rasa style lah. Benda tu best lah kalau dibuat. Watak Wan Daud ni adalah watak yang sangat menarik pada aku sebenarnya. In fact sebenarnya kalau buat story, kau bayangkan kalau ada satu series Wan Daud, tapi dia ceritakan perkaitan di antara semua franchise ni. Dia akan jadi series yang nerd, tapi aku akan enjoy. Betul. Betul. Aku rasa best lah. Dan yang penting dia kena ambil unsur contoh sejarah, dia kaitkan sejarah yang akan yelah, kita akan tambah-tambah sikit kan. So pada aku best lah benda tu. Menarik sekarang. Apa yang Astro Show buat ni pada aku benda yang menarik. Cuma dalam masa yang sama pada aku, kalau upcoming film ni dia nak betul-betul buat, kena make sure untuk casual fans ni juga boleh diterima juga. Betul. Setuju. Itu yang kalau Astro Show dia kena ni lah. Kena buat sesuatu yang mind blown. Jangan mengharapkan scope production je. Sebab kalau kita nampak semua filem-filem Astro Show yang betul-betul boom adalah bersama scope dan juga Monster. Dan juga Monster. Kalau dorang berdiri hanya sendiri, hanyalah cuma Polis Evo aku tak tahu. Tapi Syafiq Polis Evo 1, 2, Tiga tak selaku meletup juga. 3 meletup, tapi tu dengan skop. Aku tak tahu. Yeah. Aku tak tahu pecahan tu lebih kepada skop ataupun Astro Show, aku tak tahu. Cuma 1, 2 yes. Tu Astro Show punya. So boleh, dorang boleh buat. Cumanya dorang kena banyak bertanya dengan fans kat luar sana apa yang dorang nak. Betul. Macam mana dorang nak, dan bagaimana dorang nak adakan cinematic universe ni. Kalau ramai cakap buat macam Marvel, buatlah macam Marvel. Sebab itu dah ada blueprint. Jangan buat macam
Tak ada nak cakap. Jangan buat macam DC. DC masalahnya, nanti orang attack aku. DC problem dia adalah sentiasa berubah. Sekarang ni James Gunn pegang, tiba-tiba sekarang kita dapat Paramount kan yang dia beli kan. Paramount kan apa yang beli tak ingat lah. Paramount beli dapat Warner Bros. Netflix kalah. Betul. So sekarang ni dah merge lagi ni. Tak tahu James Gunn macam mana. So tak tahulah. Tapi nak dibandingkan dengan MCU lebih stable. Dan aku rasa MCU dululah. Astro Show lebih stable juga. Astro Show So tak ada masalah pun. Dia tak ada konflik IP dia dipegang oleh orang lain. Yes. In fact sebenarnya Astro Show mungkin boleh ambil IP orang lain. Contohnya Silat Legenda, komik Silat Legenda. Yes, betul. Itu pun menarik juga tu. Sebab aku rasa kalau dia boleh luaskan, dia ambil IP komik yang macam dah tak ada apa-apa lagi dah, dibuat filem, tu pun menarik juga. Cuma yang tu orang panggil bukan betting, apa orang panggil? Kira atas pagar. Kalau jaya berjaya. Betul. Benda tu. Kalau tak berjaya, dia ambil franchise dia, tapi dia tak boleh betul-betul mengharap fans. Sebab komik contoh Silat Legenda, fans dia aku rasa tak besar. Betul. Betul. Pertama orang yang dalam zaman 80-an 90-an, itu pun tak semua, sikit je. Itu benda lah. Kau ada apa-apa lagi? Apa yang terakhir yang pesan kau nak sampaikan ataupun kau rasa concern kau tentang Astro Show Cinematic Universe ni? Concern aku, okay. Kita ada berapa segmen? Satu je. Satu je? Oh, bukan dua? Tak. Apa yang aku concern pasal Astro Show Cinematic Universe ni? Bagi je. Maksud kan? Jahat Tapi tak ada. Sebab aku percaya akan Astro Show. Sebab dorang ada a great team dekat belakang tu. Yang tu aku setuju. Betul. Cumanya kita ada ramai reviewer. Dan ramai reviewer, kalau korang tengok semua review-review macam dari Sembang Wayang ataupun ML Studio, Akim's Channel, Zavlog, Kotak Nyaman, Encik Review, apa semua yang ni semua, Amiruddin, apa semua tu, korang dengar setiap satu review dorang berkenaan satu filem, apa yang dorang nak. Sebab kita orang ni basically kita orang bercakap di pihak orang luar yang membeli tiket. Walaupun kita dapat tiket, tapi kita mesti fikir had ni berbaloi ke tak untuk orang luar bayar RM25 untuk filem yang macam tu. So tolong buat betul-betul, tolong buat dengan teliti, tolong jaga-jaga dengan produk korang. Sebab korang nak bina satu empire. Satu hancur, semua hancur. Tu je aku cakap. Lagi sekali, contohnya kita boleh ambil ni contoh lah, sebab korang pun dah nampak apa yang jadi kan. DCEU, Marvel pun sama, saya boleh kata juga. Selepas Endgame, diorang dah ada empire yang sangat-sangat besar. Kita ambil Marvel lah diorang ada empire yang sangat-sangat besar. Tapi diorang start dengan series, lepas tu tak connect. Betul. Tak ada kaitan satu sama lain. Macam orang pun dok terfikir, ni apa pergi ke mana, She-Hulk pergi ke mana, yang Echo pergi ke mana, apa pasal ni semua. Dan titik noktah dia sekarang yang kita tahu Doomsday. Like apa jadi yang sebelum-sebelum ni korang perkenal kan? Betul. Kan? Dan korang masukkan X-Men yang tak ada kena-mengena dalam korang punya timeline. Tak ada kena-mengena dengan korang punya previous film. Tiba-tiba korang masukkan daripada dunia lain. Ya tahu multiverse. Tapi itulah jadi bila korang dah ada jalan cerita tapi korang tak gunakan sebaiknya. Apa yang membuatkan filem Marvel bermula daripada Iron Man sampailah Endgame orang puji gila babi adalah sebab kita tengok Iron Man nampak Thor. Kita nak tengok Incredible Hulk nampak Iron Man. Kita tengok Civil War nampak Black Panther. Itu yang dimaksudkan dengan Cinematic Universe. Kalau lepas ni korang buat tapi tak ada mention, tak ada bukti, tak ada hint,
Kepada filem-filem yang lain, Kaha connect dengan High Council, Kaha connect dengan Clungman ataupun Polis Evo ke ataupun Kat Limah ke apa ke, tak ada langsung silap. Betul. Dan in fact sebenarnya bila kau cakap macam tu, betul lah. Aku rasa filem Kudrat ni dah kena start mention tentang One Doubt punya teori. Yes. Kalau tak ada, aku rasa dia akan membabaikan apa yang One Doubt buat Yes. lah. Sebab kalau kata bapak Wan Daud adalah one of the High Council kan, Atuk-atuk. Atuk kan, dalam High Council tu kan, kena mention kan. Mungkin ada contoh macam ada tulis nama Atuk Wan Daud ni, dia ni siapa-siapa. Dia ni lah yang mencipta Kudrat contohnya. Yes. Ataupun itu pun satu lagi, tangan. Okay, kita cakap pasal yang tiga segi tu kan. Yang menjaga sekolah tu adalah one of the tiga segi tu. Itu pun boleh connect dengan filem-filem yang lain. Polis Evo dia boleh anggap yang diorang ni penganas. Yang Clungman boleh anggap diorang ni satu society Illuminati something shit. Aku rasa Polis Evo dia tak complicated untuk susahkan nak kaitkan sebab dia polis. Betul. Polis ni senang nak kaitkan. Cuma problemnya adalah High Council sekolah Kudrat tu nak dikaitkan dengan Clungman. Itu pada aku macam mana nak connect the dot tu, sebab dia macam sekolah tau, sekolah. Tu macam okay, macam mana kau nak kaitkan sekolah? Polis tu senang lah. Macam okay, kau dapat kes macam ni, kau yang kena settle lah. Tak ada Tapi masalah. aku teringat ada satu komen dekat video aku yang aku buat pasal Social Cinematic Universe. Ada orang komen di mana dia kata dia belik High Council dan Kaha berlaku pada akhir 90-an awal 2000 kan. Okay, awal 2000. Awal 2000 kan. Polis Evo 2015 ke atas. Dan macam mana dekat timeline. teaser yang tu, diorang pelik like okay, nampak Kaha ni baru settle daripada filem dia. Dia pergi dia lepas dengan abang dia tu, dia pergi ke KL ni apa semua tu kan. So dia berjumpa dengan Sunny. Tapi kalau ikutkan timeline, itu baru sebelum 2010. Tak sampai lagi. Polis Evo selepas 2010. Clungman pula berapa tahun dia hidup. Clungman pun kita tak tahu tahun bila. Tak silap aku, dia bukannya berlaku di zaman dulu tau. Apa yang dia nampak tu hanyalah imajinasi dia. So boleh jadi dia berada di zaman sekarang. Tapi okay lah, kalau nak make it logic, mungkin lah apa yang backstory, contoh flashback Kaha tu sebenarnya flashback yang 5 tahun lepas, 10 tahun lepas untuk nak cerita tentang apa yang jadi sebelum tu. Tapi sebenarnya Kaha tu mungkin dah ada kerja, dah tua. Mungkin lah, aku tak tahu. Muka sama. Logik lah. Tapi lelaki kan dah. Maksudnya dia kena kahwin lah. Dia dah kahwin lah. Mungkin. Tapi nampak macam baru dia. Itu betul lah. Aku rasa sebenarnya komen kau tu legit tu. Aku bila baca timeline tu pun aku macam lah. Timeline kepada Astro Show kena. Macam mana ni? Timeline Kaha, timeline Polis Evo dan timeline Clungman. Dia tak sync. Dia tak synchronize. Macam mana ni? One Doubt kena jawab dalam video terkini. Tiba-tiba One Doubt sambut kan. Dia menjawab dalam video yang terbaru, ceritakan tentang perbezaan zaman ni. Mungkin ada time machine. Jangan time machine lah. Pelik sangat. Tiba-tiba ada time machine. Tapi One Doubt, kalau kau tengok benda ni, tolong buat video pasal kita orang. Ambil snippet ni. Kita orang okay. Betul. Macam mana ni? Kaha 2004, 2003 tak salah aku macam tu. Polis Evo 2015 yang terkini kan? Betul. Lebih kurang lah zaman-zaman macam tu lah. Dan Clungman kita tak tahu zaman bila. Kalau nak kata 90-an, okay, kita ambil 90-an. Betul. Tak tahulah, maksudnya latar masa dia kita tak tahu bila. So di mana latar masa yang shoot Sophian shoot tu? Adakah 2020? 2025? Kalau 2025, kenapa Kaha tak tahu tua? Betul. Ini menjadi persoalan yang kena Astro Show jawab. Betul. Kita tinggalkan video setakat ini. Kalau kita dapat update, kita akan buat video lagi, Kim. Confirm. Alright. Boleh. Thank you, Kim, sebab sudi datang ke sini dan kita berpodcast lagi, insyaAllah. Episode akan datang, kalau Astro Show Cinematic Universe ada lagi, kita akan sembang dengan Kim. Yes. Apa-apa,
korang komen kat bawah. Jangan lupa juga follow dan subscribe channel Akim's channel. Okay, thank you insyaAllah. Bye bye. Assalamualaikum. Salam.